Hi guys, welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, lepas korang dah download games ni, korang boleh nampak kat sini kita set up account. Choose avatar, your name ni biar je sebab Nisa malas nak tukar. Country, Malaysia. Okay, tekan next. Lepas tu ni tutorial macam biasa. Dan dah finish. Okay. Untuk games The Siberian Princess ni, dia lebih kurang je macam apps yang lain. Di mana korang tekan start, lepas tu biarkan je korang punya phone ke tablet ke apa. Dan auto buat duit sendirilah. So nanti kan, kalau korang tengok kat sini ada start sahaja. Tapi kalau kata korang buka apps ni malam, dia akan ada night session dekat bawah ni. Iaitu korang boleh double earning. Maksudnya, korang akan dibayar lagi banyak lah. Yang paling kiri ni, referral. Macam biasa, dekat sini ada milestone. So, kalau korang invite lagi ramai, so lagi banyak lah reward yang korang boleh dapat. Dekat bawah, dia adalah content creator. So, untuk content creator ni, kepada sesiapa yang buat posting ke, ataupun buat video, ataupun apa-apalah yang korang promote tentang apps ni, korang boleh masukkan link video ataupun link post tersebut dekat sini. So, nanti korang punya earning akan naik 50% daripada biasa. So, dekat sebelahnya, korang boleh nampak kat sini ada hot offer. Ni ada apps-apps lain yang korang boleh guna. So, ada beberapa lah apps. Okay, so korang boleh cuba sebab untuk sekarang ni, dia punya apps dah bertukar-tukar tau. So, contoh macam Speed Delivery Man sebelum ni, dia dah tukar ke apps yang lain. So, korang kena up to date lah, follow dekat situ. Dekat earning pula, korang tekan sahaja button withdraw ni. So, dekat sini, korang boleh pilih country apa. So, dekat sini sekarang adalah country US. So, kalau korang dekat Malaysia ataupun dekat Indon ke, dekat mana-mana lah yang korang duduk, nanti korang pilih. Nanti dia akan keluarkan 3 top provider yang dalam korang punya tempat. So, kalau Malaysia selalunya dia akan ada PayPal dengan Touch 'n Go. Dengan satu lagi, apa tau. Tapi korang boleh tengoklah kat sini. Tapi kalau tak nak pun, dia ada banyak lagi provider yang lain. So, dekat bawah ada Lazada, ada Dana, ada Perfect Money. Korang boleh pilih mengikut kesesuaian yang korang nak. Tapi biasanya, Nisa akan withdraw ke PayPal. Okay. And then, okay. So, korang boleh tengok kat sini ada night session. Tadi dia tengah loading kot. So, night session ni kalau... Sorry. Night session ni, dia kalau malam lah pukul... Kejap, Nisa nak tengok pukul berapa. Okay, so kita tekan je grant permission. Okay, so ni untuk night session. Boleh tengok kat sini. Night session 2 times more while you sleep. Korang boleh tengok kat sini. Night session runs from 8 malam sampai 8 pagi. So, bila korang charge and sambil buka apps ni, dia akan lebih extra lah. Okay. So, untuk sekarang ni, sebab Nisa buat video ni siang.
So tak dapat nak tengok untuk next session. So tekan je button start biasa. Lepas tu tunggu dia loading kejap. Okay, so dekat sini korang boleh tengok kat sini. Congrats kalau download Facebook, bla bla. So korang boleh tengok kat sini. Masa berjalan berapa saat. So kenapa dia ending je? Okay. So kita biar je dulu. Korang boleh tengok kat sini. 35 saat Nisa dah online. So dapatlah sejumlah yang tu. So kalau kata korang lagi lama dekat sini, korang akan dapat lagi banyak lah. Okay, so ni Nisa just nak tunjuk dekat korang. So tekan je ending session. Tekan continue. Lepas tu dah dapat reward ni. Okay, so tekan button reward. Then dekat atas ni korang dah boleh nampak duit tadi dah masuk ke account. Alright. So just macam tu sahaja cara untuk kita nak dapatkan coins dan macam mana nak withdraw daripada apps The Siberian Princess. So itu sahaja. Kalau korang berminat, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letak kat bawah ni. And itu sahaja untuk video kali ni. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.